akan mengiringi larian dan diakhiri dengan lompatan mencecah ke pasir dengan catatan yang lebih baik. Andrea Nora bersiap sedia mencari catatan lebih pada 7.64. Bagaimana kali ini? Ia sesuatu yang menarik. Ataupun disahkan ataupun tidak lompatan itu. Kita harapkan disahkan. Dari Andrea Nora. Kali ini dia bermula dengan permulaan yang baik, sprint yang baik. Sedikit saja di belakang garisan biru. Apakah catatannya? 771. 771. Walaupun catatan terbaik adalah 8.02. Turut berada di stadium. .747. Emas untuk Andrea Nora. Dalam arti kata mudah, potong tangkona. 771. Itulah catatan yang dilakukan oleh budak Tenom Sabah untuk merangkul pingat emas bagi acara lompat jauh selepas pencabar utamanya Janri Ubas gagal untuk mengatasi 7.71. Jadi emas untuk Andrea Nora. Janri Ubas terpaksa melepaskan pingat emas yang dimenanginya pada edisi lalu. Sukan SEA 2019. Rekod bagi acara ini, rekod kebangsaan, masih lagi dipegang oleh Andrea Nora dengan 8.02.